station. Baru ramai orang ni. Kalau tidak krik. Pusing berdiri-diri orang. Now dah sampai dekat HK bus liner, Sapa punya HQ untuk check in. Lepas tu tunggu bas datang. Lepas tu boleh naik ramai-ramai. Tengah tunggu bas. Sekejap je lagi. Okey, sekarang 11.25. Bas kita orang 11.30. Sekejap lagi sampai. Okey. Jom kakak ikut kakak. Papa. Tapi dia terima kasih kakak. Ở ngoài em không muốn mình em là thấy được anh. Nó có một khách Hà Nội, còn nó toàn khách Ninh Bình thôi. Bao nhiêu khách Hà Nội đây đằng nào? Okey, masuk sana. Ya, baik. Sorry. Lepas sekali senang nak keluar. Ya, okey. Papa ini letak ke mana Papa? Xe anh ơi, có dưa không? Sleeper bus. Ideal dengan Anggun kat situ. Saya dengan Ayu di sini. Dia bagi ada skrin, ada air. Tak sangkut ni. Ni massage chair. This is massage chair. Bantal ada 2. Selimut 1. Rasa ada ni headphone. Langsung hang nak tutup nanti pun boleh. Tak ada masalah. Sekejap. Saya pun nak tidur. Aku dah siap-siap. Tempat kasut. Tak ada. Tak ada yang sembut. Kita on. Tak untuk bergegar. Ustaz. Ustaz. Rasa dia bergegar. Ya rasa tak? Ada turun, dia ada baju slipper boleh pakai. Kita berhenti kejap dekat, tak tahu kat mana, P station. Berhenti kejap, nak pergi tandas ke, nak beli barang ke. Ya, kat sini. Oh, di highway RNR. Tak ada. Dia RNR, berhenti kejap, nak isi minyak kot. So HK bus liner ni dia berhenti kejap. Ada restoran, ada kedai makan. Dia berhenti dalam 30 minit. Setengah jam situ berhenti. Nanti sambung balik jalan. Tengok apa dekat dalam. RNR tau. Tapi macam-macam ada jual. Menarik lah.
jalan-jalan Hanoi. Sebab hari kita pergi tengok train. Maybe kali ni tengok-tengok tasik dia kot. Pink Squad. Boleh lah juga luas untuk muat 3 beranak ni. Tengok budak ni. Aircon dia sejuk gila.